Setiap perniagaan hebat bermula dengan satu idea yang ringkas. Idea yang tercetus di dalam buku nota atau muncul ketika kita sedang termenung sendirian. Tetapi untuk menjadikan idea itu satu realiti, kita perlukan arah, struktur dan perancangan yang jelas. Maka di sinilah bisnes model Canvas memainkan peranan. Satu rangka kerja yang menyusun semula idea berselera, menjadikan strategi yang mudah untuk dilihat, difahami dan mudah untuk dilaksanakan. Daripada mengenal pasti pelanggan kepada membentuk nilai unik sehinggalah membina perniagaan yang mampu bertahan. Hari ini kita akan memahami bisnes model Canvas dan bagaimana ia membantu mengubah idea hebat menjadi kejayaan sebenar. Objektif pembelajaran daripada video ini adalah ingin mengenal pasti 9 komponen utama dalam bisnes model Canvas dengan tepat. Mari kita ikuti penerangan saudari Nur Adilah tentang bisnes model Canvas. Assalamualaikum dan hai semua. Korang pernah tak ada satu idea bisnes yang hebat tetapi bila nak mula terus blank? Jangan risau. Hari ini saya akan kongsi satu benda yang akan selamatkan otak dan masa anda, iaitu bisnes model Canvas. Bisnes model Canvas ni macam peta harta karun bisnes. Harta dia bukan emas tetapi duit. Ada 9 blok penting dalam BMC. Kita tengok laju-laju. Kalau lambat nanti bisnes orang lain dah viral dulu. Pertama, customer segment. Siapa pelanggan anda? Jangan jawab semua orang. Kalau semua orang, maknanya tak ada orang beli. Yang kedua, value proposition. Apa keunikan bisnes anda? Contoh, orang lain jual nasi lemak dapat nasi lemak. Tapi anda jual nasi lemak percuma air. Yang ketiga, channel. Macam mana produk anda sampai ke pelanggan? Sama ada online, kedai ataupun shopping. Yang keempat, customer relationship. Jaga pelanggan macam jaga crush. Jangan sampai dia unfollow anda. 5. Revenue stream. Dari mana datangnya duit? Jual barang, servis atau langganan. Tapi jangan harap derma ya. Yang keenam, key resources. Apa yang anda perlukan? Laptop, staff, idea ataupun kopi 3 dalam 1. Yang ketujuh, key activities. Aktiviti utama, masak, design, promosi atau reply chat WhatsApp pelanggan pukul 2 pagi. Yang ke-8, key partners. Siapa rakan anda? Pembekal, ejen atau rakan yang rajin share story bisnes anda. Akhir sekali, cost structure. Ini bahagian pedih sikit. Sewa, bahan mentah, bil wifi, semua nak duit. Bila semua blok ini sudah lengkap, baru perniagaan kita mantap. Jadi, sebelum memulakan bisnes, lukis dahulu bisnes model Canvas anda. Rancang, laksana dan berjaya.